antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna ta'alluma ta'lim tadhakkara wa tadhakkaruna fa'alin wal ifada wal istifada wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a al-huda dalalata 'ala al-khair wa ibtigha wajhillah amma ridati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Wa salli rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi bi'ana fid darani amin rabbil alamin. Nasihat ke-23. Kalau kita ulang balik pada awal. Tinggalkan 4 perkara. Wahai anakku tercinta, sekarang aku menasihati engkau dengan nasihat yang terakhir, iaitu dengan 8 perkara. Maka terimalah nasihatku ini supaya ilmu yang ada pada dirimu tidak menjadi hujah untuk memudaratkan kau pada hari kiamat. 8 perkara terbahagi kepada 2. 4 yang mesti kau tinggalkan, 4 yang mesti kau laksanakan. 4 perkara yang mesti kau tinggalkan. Maka yang pertama, janganlah engkau bertengkar dengan seseorang pada apa jua masalah, kerana pertengkaran mengandungi bermacam-macam penyakit. Dosanya jauh lebih besar daripada faedahnya. Kerana pertengkaran itu sebab segala perangai yang jahat seperti riak, hasad, takabur, dengki, permusuhan dan merasa bangga dengan kemampuan diri sendiri dan lain-lain. Jika engkau pada satu hari terseret pada pertengkaran antara engkau dengan orang lain atau dengan sekumpulan orang, dan adalah niat yang ada pada hatimu untuk menzahirkan kebenaran supaya kebenaran tidak hilang, maka bolehlah kau berbuat demikian. Tetapi kalau benar niat di hatimu untuk menzahirkan kebenaran, di sana ada 2 tanda. Baik. Maka kata Imam Al-Ghazali ada 8 nasihat supaya ilmu tak menjadi hujah kepada kita pada hari akhirat. Sama ada ilmu tu akan menjadi hujah atas kita ataupun untuk kita. Jadi istilah atas kita dan untuk kita, alaina ataupun ilaina. Allahumma Quran, hujjatan lana la hujjatan alaina. Biasa kita baca hujjatan lana la hujjatan alaina dalam doa. Allah jadikanlah Al-Quran itu hujah untuk kami, bukan hujah ke atas kami. Hujah untuk kami berarti Al-Quran berhujah untuk membela kita. Itu hujatan lana. Dia akan membela kita bila mana didakwa, bila mana disoal, bila mana dihisap. Kalau hujah ke atas kita, Al-Quran yang dakwa kita, ilmu kita yang mendakwa kita, ilmu kita yang salahkan kita, ilmu kita yang bangkitkan kesalahan kita. Maka untuk mengelakkan perkara ini terjadi, ada 4 yang mesti dilakukan, 4 yang mesti ditinggalkan. Yang ditinggalkan yang pertama adalah perdebatan. Kerana debat di dalamnya ada riak, di dalamnya ada hasad, di dalamnya ada takabur, di dalamnya ada dengki, di dalamnya ada permusuhan, di dalamnya ada bangga dengan kemampuan diri. Maka bila mana terjadi perdebatan, biasanya perdebatan ni lahir daripada diri yang rasa betul. Ada orang rasa bersalah dan berdebat tak? Berdebat sebab dia rasa betul, dia berdebat. Berdebat ni sebab dia rasa dia hebat, kemampuan diri. Berdebat ni kadang-kadang nak tunjuk kepada orang kita punya power, kita berdebat. Berdebat ni sebab kita sakit hati dengan kebenaran yang ada pada orang lain, jadi kita nak lawan kebenaran tersebut berada di pihak kita. Debat ni kerana kita rasa kebenaran mesti berada di pihak kita, di pihak orang lain mesti salah, takabur. Kebenaran tidak boleh dimenangi oleh selain daripada kita. Kalau ada orang yang menang, orang tu tak layak mendapatkan kemenangan, itu namanya hasad, dengki. Maka sebenarnya bila mana kita berdebat, kita telah melatih berbagai-bagai mazmumah. Mazmumah ni dia tak lahir sendiri, mahmudah dia tak lahir sendiri. Dia tak tiba-tiba kita jadi orang yang penyabar, tiba-tiba kita jadi orang yang pemaaf, tiba-tiba kita menjadi orang yang merahmah hati kita, tiba-tiba kita jadi sayang sesama Muslim, tiba-tiba kita menjadi orang yang menyambung silaturahim. Begitu juga seseorang tak akan tiba-tiba jadi sombong, tak akan tiba-tiba jadi orang yang riak, tak akan tiba-tiba jadi orang yang hasad dengki. Semuanya ada suasana yang mendidik mereka. Maka terkadang bila kita terbiasa dengan kawan-kawan yang suka cerita pasal diri sendiri, kita terbiasa dengan kawan-kawan yang suka saling membahas contohnya, kita suka kawan-kawan yang ajak kita pada hiburan, benda itu lama-lama akan mendidik pemikiran kita.
Lama-lama kita akan jadi orang yang suka berhibur, orang yang suka cerita kelebihan diri, orang yang suka ketawakan orang, mungkin orang yang suka dengan aib orang lain, sukakan kepada gosip. Dan benda itu akan menjadi darah daging. Lama-lama kita dah jadi terbiasa dengan mata tengok aib orang. Boleh jadi modal untuk gosip. Nanti duduk ini ada cerita ni. Bila dah terbiasa dengan seborak nak cerita pasal orang, seborak cerita pasal orang, dia akan membentuk diri yang suka cari aib orang lain supaya boleh cerita. Wah, ada modal nak sembang nanti. Tapi bila mana kita duduk dalam suasana ilmu contohnya, asal duduk berkumpul muzakarah, asal duduk berkumpulnya membahaskan ilmu, lama-lama kita akan jadi orang yang suka cari ilmu. Bahawa ada benda nak bahas. Jadi penting kita pilih circle yang baik. Bila di circle kawan-kawan yang baik, maka dia akan membentuk pemikiran yang baik, dia akan membentuk sifat yang baik. Jadi secara tak langsung kita akan cari modal ilmu, kita akan cari modal-modal untuk perbahasan-perbahasan. Kita akan kenal kepada para ulama, kita mula kenal kepada kitab-kitab, kita mula kenal kepada dalil-dalil dan hujah-hujah, tergantung kepada persekitaran yang kita hidup pada ni. Maka debat yang sering dilakukan itu mencampahkan di dalam diri kita sifat-sifat mazmumah. Dulu kita orang biasa je, tapi sebab hari-hari berdebat, hari berlawan, jadi kita mula mengumpulkan maklumat untuk mengalahkan lawan. Jadi asatizah, ustaz-ustaz ni kita tengok dalam Facebook yang amalkan debat, sikit-sikit nak berlawan. Kau orang ni salah kau orang ni, kau orang bantai balik, ni semua bantai ni, kejap lagi ni bantai balik, ini balik ni. Pergaduhan antara ustaz-ustaz dalam fahaman apa pun, kita yang orang biasa ni yang dengar ni, lama-lama kita akan sokong salah satu pihak. Ada orang dia akan sokong pihak ni, ada orang dia akan sokong pihak ni. Dia macam tu kan. Ada orang sokong ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Ada orang sokong salafiyah, Wahabiyah. Dia suka pihak. Bila mana contoh ahli sunnah berjaya mengumpulkan hujah tibai salafiyah contohnya, yang pengikut-pengikut jadi macam tu, pada muka semua maki hamun semua penuh dalam tu. Seronok kita orang dimalukan, seronok kita orang dijatuhkan, seronok kita tengok orang kalah, seronok kebenaran lahir daripada pihak kita. Begitu. Sama juga mereka bila mereka berjaya menang satu kes, pengikut pun penuh kat bawah tu, saling mendoakan keburukan, kejatuhan dan sebagainya. Jadi nampak akhirnya mazmumah tu muncul. Ada orang mula-mula relax, dia tak pernah rasa nak salahkan orang, tak pernah rasa nak bergaduh. Tapi bila mana hari-hari ikut perkembangan perdebatan ini, lama-lama pengikut pun jadi orang yang mengumpulkan hujah. Nanti kalau dia pergi ke satu tempat yang lain, mungkin ada pergaduhan yang di skala yang lebih kecil, mungkin dalam grup WhatsApp dia ataupun dalam sesama dia, dia gunakan hujah-hujah yang ustaz-ustaz tu ditibai orang yang sekeliling dia, orang kampung dia ke, kawan dia ke, jemaah dia ke. Maka benda tu jadi beranak. Sikap nak menang, sikap nak tibai orang, sikap nak jatuh ke orang, sikap nak menang kebenaran mesti ada di pihak kita, mula beranak dalam diri kita. Waktu kita buat pada orang lain, dan begitu akhirnya bercampur. Maka kerana itu perdebatan ni melahirkan sifat-sifat mazmumah. Diam akan melahirkan sifat mahmudah, walaupun di pihak yang benar. Sebab daripada diam kita akan berlatih sabar. Diam mesti sabar, tak mungkin orang diam orang pemarah. Diam mesti sabar. Daripada diam kita berlatih untuk beralah. Daripada diam kita berlatih menerima kebenaran daripada pihak orang lain. Daripada diam kita belajar menerima hujah daripada pihak lawan. Daripada diam kita belajar untuk tidak riak menunjuk di hadapan orang. Daripada riak kita akan hilang kesombongan diri ketika mana kita dikalahkan, dan ketika mana menerima hujah daripada orang lain. Dan bila mana benda tu berlaku selalu, lama-lama dia jadi sebati je. Kalau ada orang nasihat kita okey je boleh terima. Kalau ada orang bagi pandangan, kita okey je boleh terima. Kita jadi orang begitu. Sebab apa? Sebab dah biasa diam. Maka karakter diam itu adalah emas. Kalau kata-kata yang baik adalah perak, maka diam adalah emas. Kata-kata baik dia takkan jadi emas, takkan jadi perak. Maka diamnya emas ni adalah bila mana berdiam. Cuma bukan semua waktu kena diam, bukan semua waktu tak boleh berdebat. Kalau ia pada tempat yang betul, situasi yang betul, berdebat. Contohnya kita dah dibawa ke mahkamah, didakwa dengan sebuah kesalahan yang kita tak buat, berdebat. Tak apalah, saya terima je kesalahan, saya tak nak berdebat. Mana boleh gitu. Waktu tu berdebat lah. Waktu tu berhujah. Kalau memang pada tempatnya berhujah.
Jadi kerana itu kata Imam Al-Ghazali, bila memang tujuan untuk kebenaran, tujuan memang untuk keperluan, perkara yang kita tak boleh lari daripada perdebatan, memang kena berdebat juga, maka kena ada dua perkara. Yang pertama, bahawa engkau tidak membezakan sama ada kebenaran itu nanti tersingkap melalui lidahmu ataupun lidah orang lain. Sama ada lidah kita ataupun lidah orang lain, boleh saja. Tujuan kita nak memastikan siapa yang buat, itu je. Bukan nak menyalahkan orang ataupun bukan untuk menjatuhkan sesiapa. Tujuan kita nak cari siapa pihak yang benar, siapa pihak yang salah sahaja. Jangan set awal-awal orang ni betul. Bila kita set dia mesti betul lah, dia jadi jam lah. Jadi dia akan gunakan segala cara, orang ni mesti jadi betul, walaupun dengan cara yang salah. Kerana itu Imam Syafi'i dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri, mereka ni hidup sezaman. Dulu Imam Sufyan Ats-Tsauri pun ada mazhab juga. Dulu mazhab ni ada belas-belas sebenarnya. Cuma mazhab yang tertulis, tercatat dan lengkap hanya 4 mazhab saja. Tapi pada dasarnya pada zaman tabi'in dulu mazhab ni ada banyak. Jadi ada mazhab Imam Sufyan Ats-Tsauri. Dalam mazhab Imam Sufyan Ats-Tsauri, kulit binatang yang dah disembelih kemudian disucikan, dibasuh bersih sampai tak ada lagi kesan-kesan lemak dan darah, kemudian dijemur sampai kering, kulit tersebut suci. Boleh digunakan untuk solat, boleh digunakan untuk pakaian. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak. Dia kata benda yang najis takkan jadi suci. Benda yang terkena najis boleh disucikan. Kita punya kain kena najis, basuh jadi suci, jadi suci. Sebab benda ni suci. Kena najis, hilangkan najis. Benda yang asal najis, kulit tu kulit najis, takkan jadi suci. Begitu. Rupanya di dalam fiqh ada beberapa perkara yang asal dia najis boleh jadi suci. Bukan terkena najis, benda yang memang najis boleh jadi suci. Contohnya arak yang menjadi cuka. Arak tu najis, kalau kena pakaian tak boleh solat, dia menajis mutawassitah. Dan arak kalau duduk dalam botol, dengan botol-botol tu jadi najis. Tapi kalau dengan satu proses arak tu tiba-tiba jadi cuka, kerana suhu yang tertentu, arak tu berubah menjadi cuka, arak tu jadi suci, botol tu pun jadi suci. Proses ni namanya istihalah. Ada juga dah benda-benda yang contohnya kulit. Kulit asal dia najis, tapi kalau dia samak dengan bersih, kemudian dijemur, dikeringkan, kulit itu boleh jadi suci. Imam Asy-Syafi'i tak setuju. Dia kata kulit adalah najis, kekal najis. Terjadi perdebatan antara Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Hasil daripada perdebatan hari ini dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, kulit yang disamak dibersihkan hukumnya suci. Dalam mazhab Imam Sufyan Ats-Tsauri, kulit walaupun disamak dan disucikan, hukum dia kekal najis. Berakhir perdebatan dengan bertukar pandangan, dan benda itu jadi pandangan yang kekal di dalam mazhab. Kerana mereka berdebat bukan mesti hujah pun yang betul. Mereka berdebat untuk cari apa kebenaran dalam perbahasan ini. Kalau boleh begitu, kita boleh berdebat.